استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير واهد قلبنا بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya, sihat? Alhamdulillah. Syukur, berbanyak-banyak syukur kita letakkan kepada Allah, kerana di atas izin Allah Ta'ala telah membukakan hati kita, membukakan perasaan kita, dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang cukup berpedoman, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang yang sentiasa kasih rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, ayah-ayah dan ibu yang dimuliakan oleh ayah-ayah sekalian, oleh kerana itu pada tengah hari ini kita nak berbincangkan tentang bab banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya pergi dengan lebih dalam, dahulu ada kisah yang berlaku kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Suatu hari, saudara, Sayyidina Ali ada bergaduh dengan isteri dia, Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah. Jangan kita ingat bergaduh dengan isteri ni perkara yang tak berlaku di kalangan orang-orang soleh. Orang soleh pun ada perbezaan pendapat dengan isterinya, Allahumma salli ala Muhammad, sehingga dengannya itu ianya menceritakan kepada kita keadaan yang sangat mencabar, dan mereka itu menghadapi keadaan yang cukup luar biasa, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beza pendapat sikit Fatimah dengan Sayyidina Ali. Lepas daripada itu, Sayyidina Ali ni keluar daripada rumah dia, dia pergi ke masjid. Bila Sayyidina Ali ni bergaduh dengan isteri, dia pergi masjid, dia baring ke atas tanah sampailah debu tu melekat pada badan dan belakang dia. Ada yang sebut lagi, diceritakan kepada kita, Sayyidina Ali bila ada masalah dengan Fatimah Az-Zahrah, bila beza pendapat, dia pergi ke masjid dan dia banyak sujud kepada Allah. Maknanya dia sujud, dia baring, dia lena duduk kat masjid. Lepas tu tuan-tuan, kalau tengok ada member-member kita laki-laki yang tengah baring kat masjid, relax dulu tuan-tuan. Kok tengah gaduh dengan bini kot. Sebab hal tu cerita yang berlaku kat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bila ada cerita perbalahan dengan Fatimah Az-Zahra, dia ke masjid. Dia masjid buat apa, Ustaz? Dia sujud. Lepas tu dia baring sekejap, dia bertenang, menung, tuan-tuan sekalian, menung. Sehingga kan pada waktu itu datanglah Rasulullah ke rumah Fatimah dan bertanya, di manakah Allahumma salli ala Muhammad Ali? Lantas Fatimah kata Ali keluar. Dan Nabi pun pergi ke masjid dan Nabi tengok pada waktu ketika itu Ali ni Allahumma salli ala Muhammad, di dahi dia, di badan dia ada pasir. Sehingga pada waktu itu digelarkan Sayyidina Ali sebagai Abu Turab. Abu Turab ni apa dia, Ustaz? Abu Turab ini adalah bapa kepada tanah.
Sebab apabila dia marah, sebab apabila dia kecewa, apa yang dia buat, dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meletakkan kepalanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inilah kesabaran yang berlaku dan inilah keadaan yang mesti kita langsungkan untuk kita meletakkan cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak cukup dengan itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkara ini juga mencabar. Sebab itu disebut dalam suatu hadis yang dinyatakan kepada kita dalam Sahih Muslim, disebut alaika bikasratis sujud, hendaklah engkau itu memperbanyakkan sujud. Alaika bikasratis sujudi lillah, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah, kerana sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sebanyak satu kali, melainkan Allah akan mengangkat darjatmu dan dengannya akan dihapuskan daripadamu satu dosa. Satu dosa. Artinya saudara, diajarkan kepada kita alaika biqasratis sujud. Sayyidina Ali kalau bergelut dengan Fatimatul Zahra, beza pendapat, dia banyak sujud. Kita kalau ada problem pun tuan-tuan kena banyak semayang. Ini asal problem dia buka okok suria, tuan-tuan, beli kat kedai Aceh sebatang. Ada okok sebatang, ada. Lighter pun tak ada, lighter pun pinjam kat brother Aceh tu, tuan-tuan. Api tak ada api, kata dia. Oh, api ada bang, dia pun bagi lighter. Dah lah dia bagi pinjam lighter, member tu rembat lighter tu, tuan-tuan. Letak pula dalam poket dia. Tu pasal kalau balik rumah dia ni macam-macam warna lighter dia, semua dia rembat member dia punya sekalian. Lepas tu kita kata, kita kalau bergaduh tuan-tuan tu, rokok suria ubat dia. Tak suria, John D. Bland. Yang tahu-tahulah ya. Tapi sepatutnya kalau kita buat macam Sayyidina Ali, bila ada masalah dengan pasangan, sujud, pergi ke masjid. Pergi ke masjid bertenang, menong, baring sekejap. Riwayat ini juga nak menceritakan kepada kita, khalifah kita dulu, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia ke masjid baring, tuan-tuan, bertenang. Lepas tu kita bersyukur. Masjid kita ni tuan-tuan, nak baring, nak bertenang sekejap tu, kat luar tu ada, alhamdulillah. Tapi kalau dah buka kipas, jangan lupa tutup. Sebab bil yang kita bayar ni guna duit maslahah. Duit maslahah ni apa maksud dia? Duit berkepentingan. Duit orang bagi untuk agama. Nak bertenang sekejap tak apalah, tapi jangan lupa tutup kipas lepas dah pakai. Bertenang, tu seronok. Pening kepala, Sallallahu Muhammad duduk di masjid. Maka sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajah itu ketika mana berhadapan dengan suasana itu, maka dia banyak sujud. Sebab itu disebut alaika bikasratis sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hutta anka biha khati'ah. Hendaklah engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah, kerana sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sebanyak satu kali, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya dan dengannya itu terhapus pula daripada engkau satu dosa. Masalah ni banyak tuan-tuan. Kalaulah tengah hari ini, kerana tengah hari ini di hadapan saya ni kebanyakannya bapa orang, dan kebanyakannya dah jadi bapa mertua. Tengok saf pertama ni daripada ujung sampai ke ujung. Bagus tuan-tuan orang Masjid Akram ni. Ni fastabiqul khairat, bekerja-kerja nak masuk syurga cepat, semua berebut saf pertama. Dah tengok ujung ke ujung dah nampak. Kebanyakannya dah jadi bapa, dah jadi bapa mertua dan dapat jawatan datuk sekarang ni. Tapi datuk cucu dia tuan-tuan. Tu pun okey lah. Yang penting datuk tuan-tuan. Ya. Dan apa yang berlaku saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau ada anak, kita nak anak perempuan kita kahwin dalam bahagia. Kita anak perempuan yang ada ni, kita nak kalaulah ada anak perempuan kita, biarlah kehidupan anak perempuan kita itu lebih baik.
Apabila dia kahwin, jumpa lelaki yang boleh jaga lebih baik daripada kita ataupun setaraf dengan kita. Tapi tuan-tuan tahu, Nabi ada berapa orang anak? 7 orang anak. Macam mana Ustaz ingat Nabi ada 7 orang anak? Saya pun nak ingat ke dia menyanyi, tuan-tuan. Tapi kalau tak nyanyi pun takut tak ingat. Kan ada lagu kat tadika dulu kita belajar, anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rogayah, Ummu Kalsum, Fatimah. Tuan-tuan ingat tak lagu ni? Nampak macam tak ingat ni tuan-tuan. Lupa dah. Ke tuan-tuan ingat lagu Oh Fatimah? Ataupun Oh Noh Naku Azizah? Jadi saya nak beritahu ayah-ayah sekalian, abang-abang sekalian. Jadi 7 orang anak Nabi ni, 3 yang lelaki tu meninggal. Manakala lagi yang 4 ni mereka berkahwin. Keempat-empat anak perempuan Nabi berkahwin. Tapi keempat-empat anak perempuan Nabi berkahwin pun mereka ada masalah dalam rumah tangga mereka, walaupun mereka anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak puteri Rasulullah yang berhadapan dengan perpisahan dalam perkahwinan? Ada. Ada. Biar betul Ustaz. Iya. Tuan-tuan biasa tak dengar satu nama lelaki ni, namanya adalah Abu Lahab. Kenal Ustaz? Abu Lahab. Kita ni tuan-tuan sampaikan perkataan lahap tu ada dalam makanan. Kau ni lahap betul makanan. Abu Lahab ni tuan-tuan, dia sebenarnya bukan sahaja bapa saudara Nabi, dia juga adalah jiran rumah Nabi, dan dia juga adalah merupakan besan kepada Nabi. Besan. Sebenarnya Nabi dengan Abu Lahab, anak mereka ada bersama, iaitu anak Abu Lahab namanya Utbah dan Utaibah, dan nama anak Rasulullah adalah Ummu Kalsum dan Rogayah. Mereka bersama, mereka hidup sebagai satu keluarga. Tetapi saudara yang dimuliakan oleh Allah, semenjak daripada turunnya surah Al-Masad yang kita belajar tu, tabbat yada abi lahabin wa tabb, turunnya surah itu, Abu Lahab memang cukup marah dengan Rasulullah. Even dia suruh untuk anak Rasulullah itu diceraikan oleh anak dia. Ini tuan-tuan, kalau saya nak beritahu betapa deritanya dakwah Nabi dulu, sampaikan anak-anaknya pun perkahwinan mereka dicabar oleh kerana bapa mereka berjuang. Jangan main-main. Sebab itu jagalah agama kita betul-betul. Sebab bukan sahaja Nabi seorang berjuang, tetapi anak-anak Nabi juga berjuang untuk pastikan agama sampai kepada kita, saudara. Apa yang berlaku bila turun surah Al-Masad? Maka Abu Lahab kata kepada Utbah dan Utaibah, ceraikan bini kau. Utaibah datang jumpa Rasulullah, pulangkan Ummu Kalsum. Ni tuan-tuan, tuan-tuan biasa dengar Nabi kalau kena hina, Nabi tak marah, betul? Kita biasa baca kitab, Nabi tak marah kena hina. Orang kutuk Nabi, orang kata Nabi gila, orang kata Nabi miskin, orang kata Nabi tukang sihir, orang kata Nabi penyair. Ada Nabi marah? Nabi tak marah. Tapi dalam kitab Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab yang lain cerita pada kita, namun kali ini Utaibah telah melampau. Bila dia ceraikan bini dia depan Rasulullah, iaitu Ummu Kalsum, dia maki hamun anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya, kita kalau orang hina kita, kita marah dah? Kita ni dah ada darah pahlawan, tuan-tuan. Duduk pula kat Datuk Keramat. Jangan main-main. Berani kamu cabar aku? Aku dulu sallallahu alaihi Muhammad, apa yang tak terbang? Keris terbang, parang terbang. Bukan aku je, orang rumah aku, periuk pun terbang, kata dia. Pernah sekali pinggan terbang, aku tak sempat ngelak, kata dia. Oh, rupanya makcik pun ada ilmu terbang juga. Daripada dia lah aku mengambil ilmunya tu, kata dia. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita ni, bila Rasulullah anak dia kena hina, kali ni Nabi sebut, Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik.
Ya Allah, hantarkanlah haiwan-haiwan liarmu, haiwan-haiwan buasmu. Oleh kerana pada waktu itu apa yang berlaku, kerana sangatlah kejam perkataan Utaibah kepada isteri dia. Kenapa Utaibah mulut jahat, tuan-tuan? Sebab bapa dia pun mulut jahat. Sebab tu kita umur dah banyak, kita pun dah jadi solat ala Muhammad, orang yang soleh. Kalau muda-muda dulu kuat cakap perkara kasar tak apa, bila umur dah banyak ni tuan-tuan, cabar-mencabar tu dah hilang dah. Kalau marah tu tuan-tuan sekalian, jangan disebut haiwan kategori mughalazah tau. Asal marah aja haiwan kategori mughalazah keluar. Dahsyat betul haji ni. Kalau mutawassithah okey lagi. Ni kategori najis berat tu, mughalazah terus dia keluar. Marah pakcik tu. Sabar pakcik. Maka sebab itu tuan-tuan, Abu Lahab ni memang kuat maki orang. Maka sifat Abu Lahab tu telah jatuh kepada kepada anak dia Utaibah. Okey. Akhirnya apa yang berlaku saudara sekalian, bila Nabi dah doa macam itu sebab anak dia kena hina, maka suatu ketika Utaibah anak Abu Lahab ni, dia pergilah ke Syam sebab dia nak adalah kafilah dagangan dia. Tiba-tiba saudara, datang pada waktu itu satu singa padang pasir, terkam Utaibah. Dan pada waktu ketika itu ada riwayat yang ceritakan bahawa sampai terputus kepala Utaibah, diterkam oleh singa terbabit kerana sifat mulut dia yang jahat dan penghinaan dia kepada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa mudahnya tuan-tuan, kita kena jadi family man. Sibuk macam mana pun kita, berjaya macam mana pun kita, jagalah keluarga kita. Kita bersyukur tuan-tuan kepada Allah, kita ni aliran yang beragama Islam. Islam ni, dia memang ada orang kata orang Islam ni dia tak maju sangat dunia. Orang Islam ni solat ala Muhammad dia tak kompetitif. Kamu tak boleh cakap orang Islam, kamu mungkin boleh tengok sebahagian Muslim. Sebab kita Islam, kita kompetitif, kita bersaing. Cuma kita cari dunia untuk pakai. Kita bukan cari dunia solat ala Muhammad untuk selama-lamanya. Memang agama aja kita macam itu. Kita pergi ke dunia ni sebagai musafir. Kita diajar untuk datang ke dunia sebagai musafir. Orang musafir ni dia pakai apa yang ada, dia ambil apa yang perlu saja. Itu orang musafir. Jadi sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan pandang rendah kepada cara kita berfikir tentang dunia ni. Ada orang berfikir tentang dunia untuk dia jadikan, penuhkan kekayaan dekat dunia. Saya tak kata salah, silakan. Tapi tuan-tuan, kita sebanyak macam mana pun duit kita, kita makan tetap satu pinggan, kita tidur tetap satu tilam, kita minum tetap menggunakan satu gelas. Songkok kopiah kita penutup kepala tetap, kalaupun kita terlalu banyak duit kita beli satu. Maknanya saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita ni jangan sampai menjadi hamba dunia. Dunia telah memerangkap ramai orang. Dunia telah merosakkan ramai orang. Maka oleh kerana itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hidup kita, jaga diri kita betul-betul, sehingga dengannya itu akan menjadikan kita terselamat dan kita dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segenap jenis cabaran yang boleh menghancurkan kita. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menjaga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jaga, kita takut kita nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala zahir dan batin, sehingga kita tidak mendapatkan panduan daripada Allah Jalla wa Ala. Sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh jadi hamba dunia, kita kena banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ceritakan tuan-tuan, bila kita beribadah kepada Allah ni, bila kita beribadah kepada Allah, sebenarnya kita kena tahu satu perkara. Nabi pesan, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kamu melakukan amal ibadah
sebelum datangnya 7 perkara. Adakah kamu itu hanya menunggu sahaja? Hal tantazirun, beribadah sebelum jadi 7 perkara. Yang pertama dia apa ustaz? Yang pertama, illa faqran munsiyan. Kita kalau nak beribadah, beribadah cepat, jangan tunggu jadi miskin. Tuan-tuan tahu hadis sebut faqran munsiyan, kemiskinan yang melalaikan. Tuan-tuan tahu tak, sifat miskin ni memang melalaikan. Bila miskin, letih cari duit, sampai lupa nak tidur, sampai lupa nak makan. Bila miskin, badan sakit pun lupa nak sembuhkan. Bila miskin, anak pun tak dapat dikembangkan fokus untuk jadikan anak ni manusia, sebab kita bergelut dengan kemiskinan. Sebab itu tak salah bila hadis sebut kemiskinan melalaikan itu, faqran munsiyan. Dan sebab miskin pun kadang-kadang kita jadi lupa, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu kepada ayah-ayah, abang-abang yang dimuliakan oleh Allah, bila ada duit, buat ibadah cepat, jangan tunggu miskin. Kalau dapat duit nak pergi haji umrah, pergi. Ada seorang makcik ni habis ceramah saya, tiba-tiba dia datang, dia kata nak tanya soalan sambil dia menangis. Tapi makcik ni dia menangis tak habis-habis, tuan-tuan. Saya kata, makcik ni dalam hati saya, bila pula makcik ni nak habis menangis? Saya tanya dia, makcik kenapa makcik? Ustaz, saya niat nak pergi haji, okey, tapi saya tak ada duit ustaz. Tapi baru-baru ni tiba-tiba saya dapat satu duit pusaka sekitar RM30,000. Saya dah minta dekat Allah, ustaz nak pergi buat haji, kata dia. Ustaz, apakah ini maksud Allah Ta'ala itu makbulkan doa saya? Saya bagi tahu dekat dia, saya ni bukan faham ataupun bukan tahu semua tentang Allah Ta'ala punya af'al. Saya tahu pada kadar ilmu saya saja yang cetek ini. Tapi Tuhan kata, ud'uni astajib lakum, doakan aku makbulkan. Maka ini adalah satu jawapan daripada Allah. Tapi ustaz, saya nak pergi buat haji guna duit pusaka, boleh ke? Apa salahnya? Pergilah, kod nanti almarhum almarhumah tu, dia pun dapat pahala dekat sana. Sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita buatlah ibadah, kita buatlah sesuatu even sehingga pada saat ketika itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita harus bersegera untuk melaksanakan sebelum datangnya 7 perkara itu. Yang pertamanya kemiskinan yang melalaikan. Yang kedua apa dia? Au ghina mutghiyan, ataupun kekayaan yang menyesatkan. Orang bila banyak duit, tuan-tuan, jadi sesat. Bila banyak duit, dia sesat, tak nampak pintu Masjid Al-Akram. Yang dia nampak, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak perasan sebab sibuk. Sebab, kenapa cakap macam tu Ustaz? Orang kebanyakan yang kaya, berduit, tak dapat nafi hidup mereka sibuk. Seseorang yang gaji besar, Sunnah Allah Muhammad, dia dibayar dengan peranan yang besar, dengan stres yang besar. Sebab itu yang kedua, perkara yang boleh terukkan kita ni melalai daripada Allah adalah ghina mutghiyan, kekayaan yang menyombongkan kita. Contoh, dia buka kedai spare part motor, sale dia sebulan lebih kurang, Sunnah Allah Muhammad 1.2 juta. Itu baru sebulan. Kalau setahun, tuan-tuan kira lah. Akhirnya apa yang berlaku, saudara yang dimuliakan Ta'ala? Kenapa awak tak pergi umrah, tak pergi haji lagi? Dia kata, kalau saya pergi, siapa nak jaga kedai saya? Kalau tak ada orang jaga kedai saya, macam mana saya nak berniaga? Maka sebab kedai dia berjaya pula lah dia tak dapat pergi umrah dengan haji. Tuan-tuan jangan terkejut, ada orang macam tu. Sebab kejayaan, sebab sibuk.
Sebab itu disebut badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kamu lakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Yang pertamanya faqran munsian, kemiskinan yang melalaikan. Sebab itu kita selalu doa saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, supaya Allah keluarkan kita daripada kemiskinan. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, kemiskinan itu saudara adalah satu perkara yang boleh menyebabkan kita sukar dan kita menghadapi keadaan yang beban, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu ada orang amal supaya doa dia supaya dia tolak miskin. Umpama contoh, dia minta apa tahu kepada Allah Ta'ala, diajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kekufuran dan kefakiran. Pasangan kekufuran ni sebelahnya itu kefakiran. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Sebab tuan-tuan, kadang-kadang bila kita susah, kita debat dengan Allah. Sampaikan seolah-olah katanya yang boleh bawa akidah dia koyak. Dia kata, kalau Tuhan ada, kenapa dia biar aku susah? Ada juga orang cakap, dia kata, Tuhan, kamu yakin Allah ada? Ada. Allah ada bersama kita? Ada, ya. Dan dia kata, apakah Tuhan kamu tak ada di Palestin? Kenapa? Kerana kalau Tuhan kamu ada Palestin, dia tak tahu ke orang yang beragama Islam di Palestin kena hina, kena pijak? Ni liberal tanya kat kita, tuan-tuan. Kalau betul Tuhan tu ada, kenapa di Palestin, Allahumma salli ala Muhammad, orang kamu dizalimi, orang kamu dikejami? Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jawapan yang jauh lebih indah adalah sesuatu yang ditawarkan Palestin lebih besar daripada sesuatu yang ditawarkan kepada kita. Apa dia? Di bumi kita hari ini tak ada jihad dengan maksud syahid, tapi di sana mereka ada pintu masuk syurga yang paling luas, tuan-tuan. Mereka ada pintu masuk syurga yang paling luas. Ustaz, tu kita kat sini tak ada jihad ke Ustaz? Jihad kita jihad ekonomi, jihad kita jihad belajar, jihad kita Allahumma salli ala Muhammad adalah jihad menjadi orang yang lebih cerdik, kuasai mana-mana sudut perniagaan yang kita boleh kuasai. Sallallahu ala Muhammad, tidak terlepas. Bagus dalam soal hartanah, lot-lot komersial, ada orang kita mempunyanya. Sallallahu ala Muhammad, tidak terlepas. Saya sekalian, bijak mengatur urusan perbezaan pendapat, Allahumma salli ala Muhammad, dalam soal kepentingan masyarakat dan keluarga. Sebab itu diajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kefakiran. Hari ini saudara, kalau kita berjaya, belum tentu kita berjaya selama-lamanya. Dan kalau hari ini kita gagal, belum tentu kita gagal selama-lamanya. Sebab itu umat Islam seluruhnya kena bangkit, saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang akan kuatkan kita. Saya cerita tadi kan, sebagian ulama menisbahkan kisah yang bila Sayyidina Ali stres, dia akan duduk di masjid, akan baring di masjid, akan duduk di masjid. Itu adalah amalan orang-orang soleh dulu. Batu kadang-kadang kan, saya tengok kat luar, abang-abang rider, abang-abang Grab, abang-abang Food Panda datang siap pakai baju lagi, tuan-tuan. Semayang Allahu Akbar, dia letih, dia apa kata orang Perak tu, dia luruhkan pinggang sekejap kat belakang, tuan-tuan. Baring, betulkan balik pinggang, naik motor pula wai suku, tuan-tuan. Sakit badan tu, wai suku okey lagi, RZ member penat tu yang dah letih sangat, tiba-tiba buat Superman tu, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Dia dah letih macam ni, lalas sekali dia letih lah macam ni, kaki belakang angkat, tuan-tuan. Tapi dia punya Superman, hati-hati, jangan sampai Superman ke syurga. Tu yang kita takut tu. Apa yang berlaku, dia pun luruhkan pinggang sekejap. Saya nak bagi tahu, itu Sayyidina Ali. Bila tekanan, stres, sebab Sayyidina Ali kerja berat dulu. Dia ambil air, tuan-tuan, bawa ke rumah-rumah orang. Sallallahu ala Muhammad, itu sallallahu ala Muhammad, kisah Sayyidina Ali. Dia bawa air ke rumah-rumah orang, sebab tu badan dia kuat. Perang, dia boleh angkat pedang yang berat, sebab dia dulu kerja, dia bawa air supply ke rumah orang. Tak, kalau hari ni kita sebut rider lah. Saya tak samakan, tetapi Allah sallallahu ala Muhammad, job scope tu dia ada similarity sikit kat situ. Sayyidina Ali adalah adalah merupakan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada cabaran dalam hidup dia.
Ya. Jadi apa yang berlaku lagi? Wa a'udzubika minal azabil qabr. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah Jalla wa ala. Okey? Lagi apa Ustaz? Baik. Sebab itu saya kata tadi 7 perkara halang kita beribadah. Yang pertama adalah faqran munsian, kemiskinan yang melalaikan. Yang kedua ghinan mutriyan, kekayaan yang menyombongkan kita. Yang ketiga au maradan mufsidan, penyakit yang merosakkan. Jiran saya tuan-tuan, dia alihkan meja je. Tengah alihkan meja, tup, bunyi tulang belakang, slip disc tuan-tuan. Tuhan kalau nak beri kita sihat, anytime Tuhan boleh bagi kita sihat. Tapi kalau Tuhan nak uji kita dengan kesihatan, anytime Tuhan boleh uji kita dengan kesihatan. Ya. Tapi kalau Allah nak bagi sembuh, Allah bagi sembuh. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, inni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Beliau sakit, habis duit, habis harta. Tetapi akhirnya hanya dengan air sahaja dia juga menghentakkan kaki, keluar air, minum air, mandi air itu sembuh. Lepas tu kita pegang pada prinsip tu. Kita sakit macam mana pun, kita minum air tawar, kita boleh sembuh. Kalau Allah Ta'ala kata kun fayakun. Sakit. Itu yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan sekalian, au haraman mufnidan, ataupun tua nyanyuk yang melemahkan. Saya baru jumpa orang tuan-tuan, orang tua. Saya di Gombak sekarang ini. Tiba-tiba ada seorang pakcik tuan-tuan, dia pusing jauh. Saya nampak pakcik ni orang masjid. Saya kata saya macam biasa nampak pakcik ni. Dia cari, dia kata, pakcik nak ke mana? Nak balik ke rumah. Rumah dia nun jauh atas bukit. Rumah saya bawah bukit tuan-tuan, tapi bukit juga. Saya kata dekat dia, pakcik rumah ke atas. Ya ke? Saya lupa ni. Ya Allah, dia lupa dah. Pakcik, nama pakcik apa? Aku pun tak tahu. Astaghfirullahalazim. Saya bawa dia naik pergi rumah tuan-tuan. 2 kali saya pusing. Solat ala Muhammad. Saya pusing-pusing. Pakcik, ni ke rumah pakcik? Bukan. Saya pening kepala, saya telefon khairat kematian. Saya bukan suruh khairat kematian ambil dia, bukan. Dia hidup lagi. Saya call khairat kematian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ahli khairat kematian kita ke? Saya pun hantar gambar dia. Betul Ustaz, kata dia. Boleh tak tolong carikan alamat? Kenapa? Dia ni dah sesat. Saya kata tak jumpa rumah. Tuan-tuan, saya bawa dia pergi rumah dia. Dia dah buka pagar, dia dah masuk rumah. Dia kata, ni bukan rumah saya. Tapi bila bini dia keluar, betul, ini rumah saya. Dia tengok bini dia baru diingat. Maksudnya bini dia lebih mengingatkan dia. Apa dia takut pun saya tak tahu. Ni betul, rumah saya. Rumah dia kata bukan rumah dia. Dia kata bila pula rumah saya macam ni? Ya Allah ya Tuhanku. Saya cakap betul tuan-tuan, dia boleh cakap macam itu. Suatu hari nanti bukan badan kita je tua, otak kita pun tua tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang otak dia menua dulu sebelum badan dia. Ya. Habis tu apa nak dibuat Ustaz? Makan ginkgo biloba tuan-tuan. Saya bukan bawa produk ni, saya nak bagi tahu je lah. Saraf pula tuan-tuan makan B12. Kuatkan saraf tuan-tuan sekalian. Apa ada orang kata makan ikan keli pun bagus. Memang bagus, terutama kalau orang belanja tuan-tuan, itu lagi bagus. Jadi sebab tu saya nak bagi tahu saudara sekalian, ni otak kita lupa. Jadi saya bila tengok pakcik ni, saya kata saya pun kesian. Dia jalan jauh tuan-tuan, kaki kiri kanan dah bengkak teruk, tua sangat dah. IC tak ada, semua tak ada, tiba-tiba lupa. Lepas tu saya kata yang keempat, jadi sementara tuan-tuan ada duit boleh ibadah, buat. Tuan-tuan tengah ada 300 nak bagi dekat mak, bila abang nak bagi? Hujung bulan ikut. Jangan tunggu hujung bulan. Takut-takut tuan-tuan balik, loh nampak orang jual durian, musang kingo, Blackton. Bila tuan-tuan tengok Blackton, maka tuan-tuan tadi nak sedekah 300, tengok pula Blackton, syaitan pula datang. Apa ke benda kita beli sikit 200 setengah, dah tinggal 50 tuan-tuan. 50 nak bagi, mana maunya. Jadi saya nak kata itu yang keempat, akal kita menumpul. Yang kelima apa dia? Au mautan mujhizan, iaitu kematian yang mendadak. Mati mendadak ni memang kita takut, kita tak bersedia.
30-an, 40-an, ramai orang mati mendadak hari ni. Termasuk sahabat saya sebelah meja saya, mati mendadak pada umurnya 30 ataupun 29 tak silap saya. Mati mendadak, tiba-tiba dia ada kedai di R&R, mati mendadak. Dan akhirnya saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, au dajjal, iaitu apabila dajjal, iaitu fasyarra ghaibi yuntadharu, iaitu seburuk-buruk makhluk si dajjal ni yang ditunggu keluar, dia datang. Dan yang ketujuh tuan-tuan adalah au sa'ata fasa'atu, iaitu pada hari kiamat. Jadi saya nak bagi tahu saudara, ada 7 perkara yang boleh halang ibadah kita. Sementara ada duit, pakai dulu duit tu. Yang pertama apa dia? Kemiskinan yang melalaikan. Yang kedua, kekayaan yang menyesatkan. Yang ketiga, penyakit yang merosakkan. Yang keempat, tua nyanyuk yang melemahkan. Yang kelima, kematian yang mendadak. Yang keenam, dajjal. Yang terakhir, hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah angkat penyakit kronik dalam badan kita ini semua, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang soleh, berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Dan saya doakan kalau ada di sini para peniaga-peniaga muslim, saya doakan supaya perniagaan saudara berjaya dan bersaing pada peringkat yang tertinggi, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan setiap daripada usaha para pemuda yang hadir awal ini, Allah tunjukkan jalan kejayaan untuk kita lead the market, untuk orang Islam bersaing secara sihat, dan kita pastikan bahawa kita tak tumpul pada segenap bidang. Sama-sama kita tutup majlis kita dengan membacakan selawat Imam Asy-Syafi'i. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih kepada Ustaz Ahmad Fuad atas kuliah Zuhur pada hari ini. Pengumuman Jumaat 23 Safar 7 Ogos 2026. Yang pertama iaitu mengenai khusus pengurusan jenazah. Pihak Masjid mengucapkan jutaan terima kasih kepada anak karya yang telah mendaftar sebagai peserta khusus pengurusan jenazah pada minggu hadapan 16 Ogos. Sehingga hari ini 69 orang telah pun mendaftar. Kursus ini masih lagi dibuka kepada anak-anak karya yang ingin menyertai kursus ini. Sila gunakan QR code yang disediakan pada paparan masjid ataupun datang terus ke pejabat pentadbiran masjid. Yang kedua itu mengenai program sambutan Maulidur Rasul 1448. Bersesuaian dengan objektif sambutan Maulidur Rasul iaitu untuk memperingati perjuangan Nabi Muhammad SAW, memupuk rasa cinta pada baginda dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Pihak Masjid telah menyusun beberapa program sempena sambutan Maulidur Rasul 1448, iaitu yang pertama, Gema Al-Barzanji. Gema Al-Barzanji akan bermula dari 1 hari bulan Rabiul Awal dengan mukadimah dan selawat. Pada 2 Rabiul Awal bersama 15 hari bulan Ogos akan bermula bacaan rawi dan juga tadabbur kisah-kisah Nabi daripada kitab Maulid Al-Barzanji karya Said Zainal Abidin Ja'far bin Hasan Al-Barzanji selama 9 hari berturut-turut, iaitu mulai daripada 15 hingga kepada 23 hari bulan Ogos. Program ini akan diadakan selepas solat maghrib tiap-tiap hari selama 9 hari dan akan dimulakan dengan bacaan rawi daripada kumpulan
Ustazul Akram yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Rahim Yunus dan akan diikuti dengan tadabbur oleh penceramah-penceramah yang dijemput pada hari-hari berkenaan. Yang kedua itu Datuk Selamat Berselawat. Datuk Selamat Selawat akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersama dengan 23 hari bulan Ogos. Acara ini akan dimulakan dengan persembahan kasidah daripada kumpulan Saidul Akram, diikuti dengan tausiah oleh penceramah jemputan Ustaz Ali Imran, iaitu seorang pendakwah, imam dan juga penulis serta pentadabbur yang tidak asing lagi di Malaysia. Kemuncak majlis adalah majlis berselawat dan marhaban. Masjid mempelawa anak-anak karya yang mempunyai anak ataupun cucu yang baru dilahirkan untuk sama-sama dirayakan dalam majlis tahlik yang diadakan pada malam tersebut. Program malam tersebut akan dihadiri dengan jamuan rakyat dan sama-samalah kita menghayati program sepanjang bulan kelahiran Nabi ini dengan penuh ketakwaan. Seterusnya adalah program pada 25 hari bulan, iaitu hari cuti umum sempena dengan program Madu Rasul. Masjid akan adakan tilawah Al-Quran tertutup, iaitu ini dianjurkan untuk peserta-peserta daripada kelas-kelas yang ada diadakan di masjid. Akan diadakan mulai 8.30 pagi. Ini sebagaimana saya belum tekan tadi, khusus kepada pelajar-pelajar kelas Al-Quran di masjid, iaitu merangkumi kelas Iqra dan Quran kanak-kanak, kelas hafadan dan juga kelas dewasa. Turut diadakan pada hari yang sama 25 hari bulan Ogos adalah pertandingan azan dan bercerita kisah Nabi. Pertandingan ini dibuka kepada kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Kepada anak-anak yang ingin menyertai program ini, acara ini bolehlah mengimbas QR code yang ada di dalam paparan masjid atau datang sendiri ke pejabat pentadbiran masjid. Seterusnya sebagai ingatan dan juga peringatan kita sama, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang bersolat secara berjamaah serta sempat bersama imam pada takbir yang pertama selama 40 hari, maka Allah akan menetapkan untuknya dua keselamatan. Yang pertama, selamat daripada api neraka, dan yang kedua, selamat daripada menjadi orang yang munafik. Oleh itu, marilah kita sama-sama tempatkan hati kita di masjid, insya-Allah. Khatib dan imam bertugas pada hari ini adalah Ustaz Zuhair Billah, manakala bila bertugas adalah Ustaz Muhammad Rozi. Tajuk khutbah pada hari ini, budayakan infak dalam kehidupan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bersembang bermain telefon ketika khutbah berlangsung kerana semua itu akan menyebabkan hilang pahala Jumaat. Tumpukan sepenuh perhatian dan jangan sibuk dengan perkara yang boleh mengalih tumpuan dari khutbah yang akan disampaikan. Semoga kita sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. رب هذه الدعوة سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meneguhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala perkara yang dilarang olehnya. Peliharalah adab sepanjang khutbah berlangsung dengan tidak berbual-bual, tidak menggunakan telefon bimbit dan menjauhi sebarang perbuatan yang boleh mengganggu tumpuan hati dan melalaikan. Infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah suatu perkara yang dituntut dalam Islam
Itulah tanda keimanan dan bukti syukur seorang hamba terhadap nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Memudayakan infak dalam kehidupan. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah As-Sabaq ayat 39 yang dibacakan khatib awal tadi yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya dan apa jua masalah dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Sedekah terbahagi kepada dua hukum, iaitu wajib dan sunat. Kategori sedekah wajib ke atas orang Islam ialah zakat. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menggunakan perkataan sedekah yang membawa maksud zakat. Manakala sedekah sunat pula mempunyai pengertian yang luas. Umat Islam boleh berinfak dalam bentuk wang tunai ataupun mewakafkan wang tunai ataupun harta bagi manfaat umat Islam dan membantu golongan yang dalam kesusahan. Pahala yang akan diperolehi oleh orang-orang yang berinfak ke jalan Allah ini cukup besar. Allah menggambarkan gandaan limpahan amalan orang yang berinfak ini sehingga 700 kali ganda. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai pula terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi setiap yang Dia kehendaki, dan Allah yang maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, Islam menggalakkan kita berinfak mengikut kemampuan, dan ianya tetap dikira sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar untuk mengasingkan sebahagian kecil daripada harta, gaji atau rezeki yang kita perolehi setiap bulan untuk diinfakkan. Walaupun nilainya sedikit, Allah akan menambahkan rezeki dan memperluaskan rahmat-Nya. Sebahagian besar dalam kalangan umat Islam beranggapan bahawa infak ini mesti pada jumlah yang banyak. Hal itu menyebabkan mereka sering menangguhkan infak, padahal mereka tidak melihat infak dari segi kebaikan kepada mereka dan penerima infak. Namun, perkara paling penting yang perlu kita berwaspada dalam urusan infak ini ialah hati kita. Penangguhan seseorang terhadap infak juga boleh berlaku disebabkan sifat mazmumah yang menyelepati hati. Lebih-lebih lagi di zaman kini, mudah untuk kita berasa ketinggalan jika gaya hidup kita tidak mengikut tren semasa. Kegerahan kita terhadap harta dunia menyebabkan kita terlalu kasihkan harta sehingga merasakan keberadaan harta itu penentu kepada kesejahteraan hidup. Walhal perkara ini sudah diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fi rajulin syuhun hali'un wa hubbun khali'un. Seburuk-buruk sifat pada seseorang adalah kedekut yang gelisah jiwa dan sifat penakut yang mencabut jantungnya. Sidang jemaah sekalian, tiada alasan untuk kita tidak berinfak selagi saluran itu diyakini telus dan bantuan sampai kepada golongan yang memerlukan. Tambahan pula, bulan ini ialah bulan infak yapin bagi wilayah persekutuan. Pelbagai aktiviti diadakan bagi menggalakkan agar umat Islam berinfak. Sejak 42 tahun, sudah 42 tahun, Yapim menyumbang hampir RM800 juta kepada lebih daripada 10 juta rakyat di negara ini sejak tahun 1984. Daripada Januari hingga Mei 2026, Yapim telah menyumbang sebanyak RM931,805 kepada 25,693 orang penerima manfaat di wilayah persekutuan. Bagi mengatasi sifat ananiyah, iaitu sifat mementingkan diri sendiri, maka marilah kita memulakan diri kita dengan berinfak melalui jumlah yang kecil dahulu, sebagaimana yang telah disarankan oleh baginda Nabi SAW, diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka daripada Adi bin Hatim Al-Atai radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin. Peliharalah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah sebiji tamar, walaupun dengan bersedekah separuh biji tamar. Benarlah seperti kata-kata ulama terkenal Nusantara, yakni Hamka, harta yang kamu makan akan jadi najis dan kotoran, harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau rebutan, tapi harta yang kamu sedekah dan infak akan kekal dan abadi di akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, marilah kita hayati beberapa kesimpulan daripada khutbah hari ini untuk buat bekalan kita semua. Pertama, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Kedua, antara sebab penangguhan untuk berinfak ialah kegairahan melampau dalam mengumpul harta dunia. Sentiasalah bermuhasabah agar harta dunia tidak menguasai diri. Ketiga, buangkan sifat keakuan, yakni ananiyah, agar amalan berinfak dapat dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah semampu yang boleh, namun jangan sesekali menangguhkannya, kerana penyesalan terbesar di akhirat ialah terluput ganjaran infak sewaktu di dunia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب ما يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa sifat amanah bukan sekadar tuntutan peribadi, bahkan ia merupakan tunjang utama dalam memelihara institusi dan ekonomi umat secara keseluruhan. Ingatlah bahawa setiap sen harta rakyat yang diuruskan wajib ditadbir dengan penuh integriti serta ketulusan, kerana kelak ia pasti akan dihisap dengan seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, agama Islam melarang sekeras-kerasnya sebarang bentuk rasuah dan pecah amanah, seperti mana teladan para khulafa ar-rasyidin yang sangat tegas membanteras penyelewengan demi menjaga kesejahteraan ummah. Justru pihak kerajaan memikul tanggungjawab berat untuk memelihara harta yang diamanahkan oleh rakyat, manakala kita semua dituntut untuk terus menyokong usaha memperkukuhkan tadbir urus yang bersih. Semoga dengan iltizam kita memelihara amanah dan menegakkan keadilan ini, institusi ekonomi masyarakat akan sentiasa terpelihara daripada kemusnahan dan sentiasa berada dalam rahmat-Nya. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wat-taslim ala nabiyil karim. Wa qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridak. Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutma'innan sakha'an rakha'a dar 'adlin wa iman wa amnin wa aman ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal riba wal mihan wa sayyil asqam wa su'al fitan ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين
وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, taukan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim adhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mendapatkan saf, dapatkan saf, penuhkan saf hadapan, samakan tumit pada garisan belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Subhanallah. Wajah atas as-samawat. Inna salat ya ada syarikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبح سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. صبح صبح. الله أكبر. تحية بركة صلاة طيبة السلام يا النبي ورحمة السلام عباد الصالح. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وصلي على سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين كحمد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.
اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صفا. Bersama kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.